Hai, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana menonton channel saya. Hari ini saya nak sambung part 4, asas merekod keuangan, kunci kira-kira, cara nak buat kunci kira-kira. Alhamdulillah ramai yang follow part 1 sampai part 3. Saya nak bagi tahu ya, part 4 kunci kira-kira ni sedikit mencabar. Anda kena fokus baru anda boleh buat. So saya akan buat asas merekod kunci keuangan kira-kira ni satu persatu menggunakan bahasa yang mudah anda fahami, terutamanya kepada mereka yang tak ada asas perakaunan. Okey, jom kita tengok ya. Okey, selama ini part 1 sampai part 3 saya berbicara tentang perbelanjaan tunai sahaja, di mana kita merekod perbelanjaan daripada buku tunai kita, daripada bank statement kita. Kita kenal pasti perbelanjaan kita. Lepas tu kita ambil perbelanjaan yang biasa kita buat, kita masukkan dalam akaun untung rugi. Dekat sini satu line. So itu adalah transaction cash. Ya. Cash tunai sahaja. Tidak melibatkan pembelian secara hutang ataupun kita berhutang. Ini adalah satu part yang kecil dalam satu sistem catatan perakaunan. Kerana saya tunjuk lagi kat bawah ni, ada banyak lagi di mana kalau dalam rekod buku tunai juga ada perbelanjaan pembelian aset dan bayaran hutang. Ini termasuk dalam kunci kira-kira. Okey, ini dalam buku tunai sahaja. Yang paling penting, kita kena rekod perbelanjaan yang tidak melibatkan aliran tunai. Yang ni kita tak masuk cover dalam part 1 sampai part 3. Yang ni kena rekod dalam kunci kira-kira. Okey, perbelanjaan yang tidak melibatkan aliran tunai ialah rekod semua urusan jualan. Apa-apa yang kita jual, invoice yang kita bagi kepada pelanggan, pelanggan belum bayar, dia hutang. Yang ni semua kena rekod. Yang ni tak cover dalam cash sebab kita belum terima lagi duit kan? Okey. Yang kedua, semua urusan pembelian. Tak semua barang yang kita beli kita bayar cash. Ada yang supplier pembekal kita bagi kita hutang. Kita boleh bayar 30 hari ataupun sebulan lepas tu. Jadi semua benda-benda ni tak ada aliran cash. Tapi kita kena rekod dan benda ni kena rekod dalam kunci kira-kira dan juga dalam untung rugi. Okey? Faham yang ni? Okey, bila faham yang ni, baru kita move kepada kunci kira-kira. Bagaimana sebenarnya nak buat kunci kira-kira? Bila cakap kunci kira-kira, apa yang datang di fikiran anda? Kunci kira-kira, nama dia pun kunci. Ialah buku untuk merekod semua urusan perniagaan anda dari hari pertama anda mulakan perniagaan. Jadi dekat sini, saya nak tanya anda semua, okey, kalau anda nak buat akaun, anda kena buat kunci kira-kira, kena tengok apa yang telah berlaku pada hari pertama anda berniaga sampai sekarang. Okey, anda kena tengok dua soalan ni. Kalau anda baru mula berniaga dan mula nak rekod transaksi perniagaan anda, bagus, anda mulakan dengan baik sebab anda tak akan tinggal apa-apa. Yang kedua, kalau anda dah lama berniaga dan baru nak rekod semua transaksi perniagaan, anda kena gali semula semua dokumen-dokumen lama. Itu cabaran untuk buat kunci kira-kira. Okey? Okey. Apa itu kunci kira-kira? Harta perniagaan, ni saya keluarkan, gunakan bahasa yang senang untuk anda faham. Harta perniagaan kita ada sama dengan modal campur dengan hutang, betul tak? Kita ambil modal, kita beli untuk beli meja, ataupun kita berhutang untuk kita beli komputer, betul? Itu cara yang kita nak senang faham lah. Tapi dalam accounting dia akan kata asset sama dengan, asset ni harta lah kan? Liability, hutang ataupun equity. Equity adalah modal. Okay, so kalau pertama kita dah ada perniagaan lama tapi kita tak pernah buat kunci kira-kira. Itu persoalan pertama yang mungkin ada masalah. Yang kedua, baru memulakan perniagaan, tak ada masalah. Senang, anda boleh buat straight to the point. Okay, ini contoh kunci kira-kira. Kunci kira-kira sebelah sini
Nampak tak harta perniagaan? Ini aset. Sebelah sini pula modal dan hutang. Okey, dua bahagian. Dua bahagian ni kena sama. Perkataan sama dengan ni maksud dia kena sama, seimbang. Maksud dia bahagian sini jumlah aset dengan jumlah hutang dan equity kenalah sama. Okey, cara dia. Okey, kita teruskan. Ini contoh kunci kira-kira bagi orang yang pertama kali nak berniaga. Anda belum lagi beli apa-apa aset tetap, anda belum lagi ada apa-apa pembelian hutang, anda aset semasa anda hanyalah cash anda. Okay, contoh anda keluarkan modal RM5,000. Okay, dalam akaun ada RM5,000, anda masukkan modal. Jadi modal anda keluar RM5,000. Jadi kat bawah ni RM5,000, RM5,000. Inilah kunci kira-kira anda. Belum ada apa-apa transaksi, sangat senang. Okay, kunci kira dibuat sebelum kita buat transaksi tunai yang lain. Yang kita buat dekat tunai, kita ingat tak 41 sampai 43 tu? Kita ambil baki dekat bank ni, kita buat transaksi. Jadi kita punya akaun senang. Okey. Dan semua baki dalam ni, bank ni akan berkurang, akan bertambah, modal akan berkurang, akan bertambah ikut transaksi perniagaan kita daripada hari pertama. Ini kalau pertama kali anda nak buat, sangat senang. Okey, contoh. Tapi saya dah lama ada berniaga, tapi tak pernah ada simpan kunci kira-kira. Macam mana anda nak buat? Apa yang anda kena buat ialah anda kena fikir balik. Berapa modal aku dah labur dalam perniagaan ni? Berapa banyak cash yang anda dah letak? Dan anda kena senaraikan jumlah aset yang anda dah beli. Kalau ada berniaga kedai, dah beli komputer ke, beli printer ke, kalau benda tu dah rosak, susah kan? Semua ni anda kena tengok balik semula. Ingat balik semula. Berapa jumlah yang tinggal? Okey, contohlah anda nak buat kunci kira-kira pada 31 hari bulan 12, 2025. Jadi anda kena tahu berapakah jumlah wang anda pada tarikh tersebut. Ya. Lepas tu, ada tak anda perbelanjaan yang dah bayar siap-siap tapi belum terima? Contohlah kau booking nak guna nak beli mesin. Duit tu pun dikira, kita kena tahu untuk letak dalam kunci kira-kira. Okay, berapa banyak hutang aku dah dengan pembekal yang masih belum bayar. Anda mungkin beli simen, beli barang yang anda belum bayar dengan bekal. Itu semua pun anda kena senaraikan. Berapa banyak jumlah jualan kredit yang belum diterima. Anda dah bagi dah ke orang invoice tapi orang tu belum bayar lagi. Ini pun anda kena senaraikan. Okey, ada tak anda simpan stok? Berapa ribu stok anda? Ini pun anda kena senaraikan. Barulah anda boleh buat kunci kira-kira. Dan jumlah ni, perbezaan dia, tadi tu, perbezaan dia adalah untung atau rugi perniagaan anda. Ini kita buat secara global. Okey, tengok seterusnya, nak bagi faham. Okey, di sini contoh data kunci kira-kira yang anda perlu buat lah. Ikut tarikh ya, tarikh bila anda buat. Modal, berapa aku dah labur dalam perniagaan ni, sila senaraikan modal yang anda masukkan dalam akaun tunai ataupun anda beli barang terus ambil daripada poket anda. Kena sediakan semua senarai itu, kena ada receipt, kena ada bukti, kena menyata bank, masukkan dalam satu file. Modal. Sama juga hutang dengan pembekal masih belum bayar. Senarai berapa banyak invoice, pelanggan pembekal mana, pembekal A, pembekal B, pembekal C. Kalau boleh ada invoice lagi bagus, masuk dalam satu file. Nanti anda akan dapat berapa jumlah dia. Okey, simpan stok. Ada tak stok? Pada tarikh kunci kira-kira tu, berapa banyak stok anda dekat dalam stok. Kena kira. List kan. Okey. Berapa banyak jumlah kredit yang belum terima daripada pelanggan. Yang anda dah bagi ke orang invoice tapi belum bayar. Ini pun anda kena senaraikan. Senaraikan, masukkan dalam file. Susun elok-elok. Lepas tu, berapa jumlah wang yang tinggal di tangan dan dalam bank. Yang ni senang sikit lah. Anda boleh minta dekat bank je. Okay, tapi tunai di tangan anda kena tahu sendiri dan anda kena ada kira-kira dia. Lepas tu jumlah aset yang aku dah beli untuk perniagaan ni. Ini pun sama, anda kena letak invoice. Bila anda beli, masukkan dalam satu file, resit dia sekali dengan detail. Bila ada benda-benda ni semua, barulah anda boleh buat kunci kira-kira. Okay?
Ni contoh kunci kira-kira. Nampak tak? Aset tetap. Anda beli kursi meja contohlah RM500 lebih. Komputer RM200 lebih. Okey. Baki aset semasa ni semua ni. Mana anda dapat benda-benda ni semua? Berapa banyak hutang? Ni nampak. Atau hutang dengan pembekal. Liability. Modal berapa? Ini modal. List yang anda buat tadi tu letak modal tu kat sini. Lepas tu setelah jumlah aset. Ni kursi, meja, komputer. Letak kat sini. Lepas tu berapa jumlah wang tinggal dalam bank? Kena ada kat sini. Okey, berapa banyak stok barang? Kalau ada stok barang. Jumlah berapa banyak hutang? Penghutang, orang yang hutang dengan anda kat sini. Jumlah ni semua 2180. Yang ini, keuntungan ni adalah balancing figure. Maksud dia jumlah ni tolak jumlah ni dapat jumlah keuntungan ni. Ini bukan keuntungan anda sebenar. Kalau betul anda buat ni, maka betul lah sini. Ini adalah penghutang dan perbezaannya adalah untung atau rugi perniagaan anda. Okay. Jumlah semua aset tetap ni dengan aset semasa 21860. Keuntungan ni anda tak tahu ya, keuntungan ni terakhir sekali. Beza yang ni, okey, yang ni aset tetap tolak liability dapat keuntungan. Macam ni cara dia. 21,000 total jumlah ni kan? Total kena sama. Tolak dengan liability. Ni tolak dengan liability. Tolak dengan modal dapat untung. Barulah kunci kira-kira ni seimbang. Kunci kira-kira kena seimbang. Kalau anda tak ada data, anda terpaksa buat kunci kira-kira macam ni. Daripada sini nanti kita akan buat daily transaction daripada kita punya data-data yang lain. Kena ada dulu kunci kira-kira baru kita boleh proceed dengan data harian, transaksi harian dan figure-figure ni semua akan berubah mengikut transaksi yang kita buat. Okey, kita akan sambung lagi lepas ni bila kita dah ada kunci kira-kira. Selamat membuat kunci kira-kira anda. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum.